Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, malam ni nak habiskan kita punya luas hari tu. Harap-harap korang dah buat lah ni. Harap-harap dah buat. Next hari apa? Hari Ahad akan masuk bab baru pula. Bab 11. Okey. Okey, kita nak kira luas bentuk bagi luas bagi setiap bentuk yang berikut. Okey. Tengok bentuk satu persatu. Bentuk pertama adalah bentuk trapezium. Bentuk trapezium. So bentuk trapezium di sini kita ambil A campur B. Ini A, ini B. A tambah B. A tambah B iaitu 4 tambah 6 per dengan 2 darab dengan tinggi. Tinggi dia adalah 4. So tekanlah kalkulator. Korang akan dapat ini 10 per 2 darab dengan 4. Dapat berapa? 20. Berapa? 20 20 unit dia sentimeter persegi. persegi. Okey, selesai yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua bentuk apa? Second ke? Baru masuk ya? Lelayang. Lelayang. Okey, lelayang. Apa formula kita pakai untuk lelayang? Apa formula untuk lelayang? 1/2. Formula lelayang. Mana formula layang tu? Ni. Formula lelayang. 1/2 darab hasil darab panjang 2 penjuru. Hasil 1/2 darab hasil darab panjang 2 penjuru. Ingat penjuru ni adalah daripada penjuru ke penjuru. Okey, jadi penjuru ke penjuru ini. Ini 1 penjuru, ini 1 penjuru. Penjuru yang pertama panjang dia adalah 6. Penjuru yang kedua panjang dia 5. Jadi 5 darab 6 per dengan 2. So dapat apa? 20 S 30. 15 cm persegi. Mang, dah buat Mang? Dah buat belum? Belum. Belum. Macam mana nak berjaya Mak? Aduh Mak. Asyik tak buat je Mak. Saya baru balik tu. Bukan cerita satu hari ni Mak. Kau baru balik London ke Mak? Mana ada. Habis tu. Cari kacang hijau je. Cari kacang hijau je. Ini atas Sri Najib je. Iya kan macam-macam cerita dia. Okey, ini pula bentuk apa? Kotak 4 kotak? segi. Kotak sengit tu. Kotak sengit. Pandailah kotak sengit. Segi 4 sama. Bukan segi 4 sama. Segi 4 tidak sama. Segi 4 sama yang dipenyek. Segi 4 sama selari. yang dipenyekkan. Apa? Segi 4 selari. Rhombus. Segi 4 sama yang dipenyekkan. Ni asal sebuah segi 4 sama. Macam ni. Bila dia penyek, kita memenyekkan dia. Mana pusing? Baik. Biasa boleh pusing. Sekejap. Tak boleh pusing. Macam ni. Ni. Bila kita penyekkan dia, ini asal dia macam ni. Kalau kita penyekkan dia, ini turun ke bawah ni. Ni penyek, dia akan jadilah bentuk macam ni.
Jadi dia akan jadi sebuah rombus. Memang dia selari. Dia segi 4 selari. Memang segi 4 selari. Ini dengan ni selari. Ini dengan ni selari yang ni memang selari. Cuma disebabkan dia selari semuanya sama sisi, dia dipanggil sebagai rombus. Rombus apa formula untuk rombus? Apa formula untuk rombus? Formula untuk rombus apa? Formula untuk rombus apa? Rombus. Tengok rombus dia bagi tak rombus? Rombus. 1/2 Rombus tak ada. XY. Ada lah. Mana rombus? Mana? Formula ni tak diberi. Ada ke Formula tengok? segi 4 selari. Ada dekat kertas. Ni. Kat kertas memang ada. Okey, tapak darab dengan tinggi segi dia rombus ni lebih kurang formula dia adalah yang ni juga, sama juga. Segi 4 selari. Benda yang sama. Tapak darab dengan tinggi. Okey, mana satu tapak, mana satu tinggi? Mana tapak dia? Mana tapak dia? Tapak dia 5.5 cm. Tinggi dia? 3 cm. Tinggi dia 3 cm. Ini tapak. Ini tapak. Ini tinggi. Jadi tu je. 5.5 darab dengan 3 dapat apa? Berapa? Dapat 16.5 cm 16 cm kosong 2. persegi. Okey. Yang ni pula bentuk apa? Trapezium. Bentuk Trapezium. trapezium juga. Sebab apa kita tahu dia bentuk trapezium? Sebab ada garis. Ada? Sebab dia tinggi, sebab dia bukan panjang ada. lebar. Bukan sebab tinggi. Sebab Syarat untuk jadi trapezium apa? garis selari. Dia mesti ada 2 garis lari untuk sebuah segi Trapezium. 4 selari. Segi 4. 4. Dia sebuah segi 4. Asal dia sebuah segi 4. Kan segi 4 sisi. Cuma dalam segi 4 tu mesti ada 2 tu yang selari, iaitu tak kisah mana-mana 2 selari. Jadi 2 selari ni akan jadi A dengan B. Ini akan jadi tinggi. So kita akan dapat 4 tambah 6/2 darab dengan 8.3. 3. Okey, tekan kalkulator dapat apa? Saya dapat 41.5 cm persegi. 41.5 5 cm persegi. cm persegi. Dah cukup. Itu je. Okey, selesai. Okey, ini adalah kita buat luas gabungan. Okey. Dia gabung apa sekarang ni? Trapezium. Trapezium dengan apa? Dengan 4 selari. segitiga. Mana segi 4 Segitiga. selarinya? Segitiga. Trapezium Segitiga. dengan segitiga. Okey. Kita pun buat ini bentuk dia. Ini bentuk P. Satu kita buat bentuk P. Satu lagi kita buat bentuk Q. Jadi kita cari dahulu bentuk P. Okey, trapezium. Yang selari mana satu selari dia? Selari Empat dia dengan? yang 4 cm. 4 dengan apa? Dengan panjang kedua-dua dia kat bawah tu. 4 juga. Mana? Ni. 4 dengan 4. Kita 4 dengan 4. 4 dengan 5. Mana ada 4 dengan 4 peningnya. 4 dengan 5. Maksudnya 4 dengan 5. 4 dengan 5. Ni selari dia. Dua-dua lah. Ni. 5 dengan 5 dengan 4 ini A, 4. ini B. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 5 cm. 5 cm. Ada 5 cm. 4. Siapa cakap tadi ya? Ada 4. Bukan.
Tanya Bukan Aidin. empat. Tanya Aidin. Bukan 4, apa dia? 6. 9. 6 lagi mengarut 6-nya. Mana datang lagi 6? Dua. Mana? 2. Dua sebab dia bahagi ke cikgu? Ni kat sini. Ni tinggi dia. Oh. Ini akan jadi tinggi. Tempat yang selari. AB. Ni selari. Ini dengan ni selari. Jadi ini A, sini B. Kan kalau kita sambung, kan dia akan jadi segi ada sudut tegak. Tempat sudut tegak itulah kita panggil sebagai tinggi. Cikgu, tinggi kan duduk straight. Tidak semestinya ini bentuk ini kita boleh pusing. Bentuk ni pusing. Contoh kita pusing. Tengok kali kita pusing. Jadi macam tu. Tu. Tak nampak. Dah. Tengok apa? Tengok straight macam tu. Cikgu suruh tengok straight. Oi. Apa kau tengok? Tengok ni, tengok gambar cikgu dah pusing tu. Oi. Cikgu suruh tengok gambar cikgu dah pusing. Ni. Ini jadi tinggi. Ini selari. Ini selari. Cikgu bukan suruh baca sini. Kau baca sini buat apa? Bukan baca straight. Cikgu suruh baca sini ni. Tengok bentuk dia. Ni tinggi. Okey. Ini yang selari. Tu. Itulah benda yang kita baca. So, ini 4. Ini adalah 5. So, kita cari luas B dahulu. Luas B sama dengan 4. Darab 5. Mana tambah 5. Salah cakap. Bagi 2. Darab dengan 2. Jadi ni boleh potong. Ni boleh potong. So yang tinggal adalah 9. 9. Okey, luas dia adalah 9 cm persegi. Okey, luas Q pula. Luas Q. 4 2. tambah 5. Mana ada. Q kan bentuk segitiga. Mana ada tambah? Darab berapa? 5. 2 darab 5. 20. 10. 10. Belum. Per dua. Sebab segitiga kan tapak darab tinggi. Ini tapak. Tapak 2. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 5. Per dengan 2. Jadi dapat jawapan dia adalah 5 cm persegi. Jadi luas dia akan jadi 9 tambah 5 dapat 14 cm persegi. Yeay. 14 cm persegi. Macam tu. Ni. Apa dia? Macam dapat 2 ni 2. 2 kat sini. Ni panjang keseluruhan 4 kan? Panjang keseluruhan 4. Dan bila panjang keseluruhan 4, okey, hari tu cikgu dah ceritakan hari tu. Tengok, bila satu garis dipotong 2, ni maksud potong 2 tengah, mana dipotong 2. Dan dalam bahagian tu ada tanda calik macam ni. Bermaksud ini cikgu tanda A, B, C. Bermaksud A, B sama dengan B, C. Okey. A, B sama dengan B, C. Ni. Macam ni. Faham? Okey, jadi bahagi 2. Jadi bahagi 2. So kat sini 4. Apa dia? Kalau macam 2 darab 5 per 2 tu, 2 tu pun datang daripada yang AB. 2 darab 5 ni. Pergi sebab ada 2 bentuk. Ini datang daripada tapak darab tinggi per 2. 2 tu kerana 2 bentuk. Ini dia punya. Ini bukan 2 apa. Ini adalah formula. Formula dia. Daripada tahun 4 lagi belajar segitiga. Luas segitiga. Ya ke? Yoko. Segitiga, segi 4 korang belajar daripada tahun 4 lagi. Tahun 4 belajar, tahun 5 belajar, tahun 6 je tak belajar.
Dah terlupa Ah, tu maksudnya. Sebab tu korang lupa daratan lah. Saya kena brainwash cikgu. Jadi ini formula dia. Tapak darab tinggi per 2. Kena hafal. Tapak mana ni tapak? Kenapa 2 ni cikgu tegang macam mana dapat 2 ni? Jadi total dia kat sini. Kenapa bab 7? Okey, korang tak boleh samakan apa yang korang belajar di sekolah. Okey. Korang tak boleh samakan apa yang korang belajar di sekolah dengan apa cikgu ajar. Cikgu dah masuk kat sini sampai bab 10 dah. Kat sini kita dah sampai bab 10. So, kalau korang berterusan dengan cikgu, korang tahulah apa cikgu ajarnya. Ni. Kat sekolah memang kadang-kadang tak sempat pun cikgu nak ajar. Kat sekolah korang banyak aktiviti lah, program apa-apa. Tahulah. Sekolah memang standard je macam tu, lambat. Sebab ni kelas cikgu ada 3 jam seminggu, jadi cikgu habiskan cepat. Kita ada 13 bab. Korang kena ingat korang ada 13 bab. Okey, 13 bab. Jadi ini bab 10 ada 11, 12, 13, 14, ada 4 bab lagi. 14 bab ke? Bukan 13 je ke? 13 ada 4 bab lagi. Last dia orang Pythagoras Ya. kan? 13 lah. Yalah 13. Cikgu 11, 12, 13. Tak. Ada bab lagi. 4 bab lagi. Betul lah. Bab 11, 12, 13, 14, 4 bab lagi tak habis ni. 14 tu bab apa? Orang kata 4 bab bukan 14. Okey. Cikgu Nadia kata. Okey dah, tak payah menyembang lagi tu dah. Ni saya cakap sikit kena sikit cikgu. Aduh. Jangan sampai cikgu belok korang punya chatting tu. Korang nak chatting depan ni. Saya setuju. Ruangan chatting tu untuk bertanya benda ni je, bukan nak menyembang. Orang nak menyembang habis lah cikgu nak baca tak sempat tu. Dah naik cepat sangat. Ni cikgu tengok just naik notification je tu. Okey, jadi next kita akan ni, kenapa bahagi 2 tadi? Bila satu panjang ini dibahagi 2 dan bila dibagi tengah ni dan ada tanda calik ni, maksudnya ni sama panjang. Sebab tu, kalau ini adalah 9 cm, jadi setiap satu A ke B sama dengan B ke C. Jadi kita bahagi dengan 2. 9 cm bahagi 2 dapat 4.5 sak. Jadi sama dengan ni. Panjang dia adalah 4 bahagi dengan 2 sebab dibahagi 2 bahagian. Setiap bahagian adalah 2 cm. Jadi ini 2 cm. Ini 5 sebab tu jadi 2 darab dengan 5 panjang tapak darat tinggi per dengan 2. Cikgu 2 datang mana? 2 ni adalah formula kena hafal. Ini adalah formula. 2 ni adalah formula. Tapak darat tinggi per 2. Okey, selesai. Tadi bukan dah buat ni. Okey, ni pula. Ni pun sama. Segi 4 lari. Kita pecah kepada 2 bahagian. Ini bentuk P, ini bentuk Q. Okey, P, luas P berapa? 2 cm. Semua bentuk kena ingat formula. Semua bentuk kena ingat 1/2. formula. Tapi setengah formula dah diberi dalam exam. Ini formula yang diberi dalam exam. Ini dah diberi. Trapezium diberi. Lelayan diberi. Ini saja luas. Luas yang diberi hanya ini saja. Luas segi 4 dengan luas segi 3 cikgu tak beri. Sebab luas segi 4 lagi segi 3 belajar daripada tahun 4 lagi. Tahun 4 dah belajar, tahun 5 dah belajar, dia tak bagi dah. Ini je luas yang diberi. Jadi kena ingat. Kena ingat. Yang ni tak apalah tak ingat. At least boleh tengok dalam formula. Formula ni korang akan dapat di muka surat pertama lagi. Muka surat pertama nanti korang buka yuasan nanti korang dah akan nampak dah formula ini. Mana-mana sekolah dia akan pakai formula yang sama je. Sepanjang ni, ni. Semua ini adalah formula yang akan diberikan.
Walaupun ni tak pakai pun. Memang korang tak pakai ni. Formula ni korang akan pakai bila? Ini pakai masa form 2. Oh, dia campur Dia campur semua. Tapi dia akan bagi. Okey, jadi luas P. Tapak darab dengan tinggi. 5 darab 2 Darab per 2 dapat 5 5 cm cm persegi. persegi. Luas Q 1 5 5 darab 4. per Hah? 2. Oh, tu dah. Okey, 5 darab 4 per dengan 2. Jadi dapat 10 10 cm. cm persegi. Betul lah. Jadi luas tambah 22, 5 tambah 10, dia akan dapat 15 cm persegi. Senang yang ni. Direct lah. Nah, Okey. Ni berapa bentuk ada? 3. 3. Okey. Ini P, Q, R. Okey. Luas P dahulu. Apa darab apa? 4.2 Luas P. 4 4.2 darab 3. darab 3. Kenapa 3? sebab ada 3, ada 2 calik. Ada 2 calik kat sini ni. 2 calik. Ini 3 cm ni pun akan jadi 3 juga. Okey, selesai. Tekan kalkulator dapat apa? Kita dapat 12.6 6. cm 12.6. persegi. Luas Q pula. Luas Q 4.2 cm. Mana tengok Darab. betul-betul. 3 4.2 tak pakai. 3 4.2 tak pakai. 3. Ini kita panggil condong. Condong ialah Kita pakai tapak Tiga. dia. Tapak dia apa ni? 3. dapat 3 cm. Tinggi dia berapa? 3. Tinggi pun 3. Jadi 3 darab 3. Darab. Mana darabnya? Bahagi 3. Kedua. Mana bahagi 3-nya? Berdua. Darab. Bahagi per 2. Per 2. Bahagi dengan 2. Dapat berapa? Dapat 4.5 cm persegi. 4.5 cm persegi. Okey. Luas R pula. 3 cm darab 3 darab 3. 3 darab 3 sama dengan 9 cm persegi. 9 cm persegi. Okey, luas keseluruhan tambahkan semua. Dapat apa? Tambah 4.5. Lamanya dekat kalkulator pun. 26.1. Ha? 26.1 cm 26.1 cm. persegi. Okey. Jadi korang kena ingat, bentuk ni bila korang melibatkan bentuk, korang kena pecahkan satu-satu. Dan satu-satu adalah formula yang berlainan. Jangan pula segi 4 guna formula segi 3. Jangan segi 3 pergi guna formula trapezium. Dia macam tu. Kena kenal bentuk dan kena guna formula yang sepatutnya. Cikgu, kenapa saya dapat 14.1? Mana? 0.6 tambah 4.5 tambah 9. Bukan 0.6 tu. 12. 12. 12 ni. Bersambung 12. 12.6. Okey. Macam mana buat ini? Nak cari luas kawasan berwarna. Tapak darab tinggi kot. Mengarut. Kita buat segitiga yang besar dulu. Okey. Luas segitiga besar. Kemudian? Lepas tu tolak dengan segi 4 yang kecil. Betul. Sebab kita tak nak yang dalam ni. Jadi ini asal usul adalah yang di luar sekali penuh. Okey, penuh ni adalah segitiga. Dan segitiga ni kita potong. Kita buang yang ni. Jadi buang operasi apa? Operasi tolak
Jadi luas segitiga. Luas segitiga dengan luas segi 4. 4. Okey, segitiga. Berapa dia punya tapak? Dia punya tapak ialah 7 cm. 7. Tinggi dia? 5 cm. Tinggi dia 5 ni. Ini Per tapak. 2. Ni tapak ni. Dia buat anak panah ni. Maknanya ini tapak dia. 7. Tinggi dia mana? Jarak daripada puncak ke garisan tapak secara menegak. Ini tinggi dia 5. Per dengan 2. Kenapa per 2? Sebab dia adalah formula. Yes. Tolak luas segi 4. Panjang 3.5. Darab dengan 2.5. Okey, jadi kita akan dapat apa tu? Dapat 35 bahagi 2 dapat apa? 8.75. 35 bahagi 2. 7 darab 5 per 2. 7 darab 5, 35. 35 bahagi 2 dapat apa? 17.5. 17.5. Tolak. Okey, tolak ini. Tolak 3.5 Berapa? bagi 8.75. 8.75. 8.75. Ya, 75. Okey, tekan kalkulator balik. akan jadi 9.25 cm 9.25 sentimeter per second. Macam tu. Yeay. Yang ni. Luas keseluruhan Cikgu, bentuk cikgu. apa? Soalan tadi sekejap. Cikgu. 17.5. Cikgu, Cikgu, jawapan dia 8.75. 8.75. Siapa bagi jawapan salah ni? 8 tidak. Siapa bagi jawapan salah? Tekan kalkulator pun salah. Congak. Siapa suruh congaknya? Congak. Aduh. Congak dia tak nak guna. Buat pandai-pandai nak congak pula dah. Orang Yes, bagi kalkulator dah nak guna. Okey, yang ni sama. Apa yang nak cari yang luar dahulu? Keseluruhan nak cari bentuk apa? Trapezium. Trapezium. Tolak luas apa? Luas apa? Segi 4 selari. Segi 4 selari. Okey, cari luas trapezium. Okey, kita luas trapezium. Luas trapezium tolak luas segi 4 selari. Okey. Luas trapezium berapa? Luas dia ialah 3 darab selari. 6. Yang selari berapa? 3? Darab 6. Mana 3 darab 6 pula Magrifah. Trapezium. 6 darab 6. Trapezium. Okey. 1/2. 1/2. Trapezium. 6 darab 6. Mengaru apa 6 darab 6-nya? 1/2. Trapezium A tambah B. Tambah B. Tambah B 6 per tambah 3. 6 tambah. 2 darab dengan tinggi. Tak faham. 6 darab 3 3. tambah 3. A ni apa A? A apa? A dengan B ni apa? Tapak. 3. Mana Tiga. tapaknya? Dekat atas. 3. Tak 3. Cikgu nak tanya. A Panjang. dengan B tu apa? Panjang apa? Panjang. Dua Panjang sisi. apa? Yang Sisi. Panjang apa? Sisi apa? dua. Yang Selari. selari. Panjang sisi selari. Darab tinggi. Panjang sisi selari. Jadi 3 lah. 3 dengan 3 tambah 3. mana 3 dengan 3-nya? 3 tambah 6. 6. 3 tambah 3 6. dengan 6. 3 dengan 6. Mana Dua. datang 6? Tinggi. Bukan. Tapak. Mana datang 6? Penambahan 2 ni. Yang kat bawah ni tambah 2. Ni yang bawah ni.
Ini kan selari. Ini kan selari dua ni. Jadi bila selari dua ni secara automatik, okey. Orang ni kan. Luas trapezium. Tengok trapezium. Okey, luas trapezium. A tambah B per 2 darab dengan tinggi. Okey, A tambah B per 2. A dan B ini di mana A dan B adalah panjang sisi selari. Ini dengan ni mana selari? Yang mana selari? Ini tengok ada anak panah kan ni? Ni anak panah. Anak panah satu. Anak panah satu. So ini dengan ni selari. Jadi bila selari secara metrik ini A dan ini adalah B. B tak ada. Kita tengok ada calik. Calik satu. Cari tempat ada calik satu atas ni. 3. So secara automatik ini adalah 3. Ini pun 3. Jadi kita tahulah panjang yang bawah ini adalah 6. 6. Yang atas ni 3. Jadi gantilah dia. 3 tambah 6 per 2. Darab tinggi. Tinggi mana? Ini tinggi. 6. Mesti menegak. 6. So kita akan dapat kat sini 6. Tekanlah kalkulator. 4.5 darab 6. Ini 9 per 2 darab dengan 6. Tambah dulu dalam kurungan. 3 tambah 6 dapat 9. 9 per 2 bahagi dengan 6 dapat apa? 21. 4. Dapat apa? 20 7 sentimeter persegi. Lagi sekali korang duk main chatting kan, ego tutup dulu ruangan chatting tu. Ego dah kata jangan duk main chatting kan. Jangan main ruangan chatting. Lepas ni cikgu tinggalkan ruangan ni. Korang sembang lah, korang nak chatting ke nak menyembang lah. Cikgu tinggalkan. Korang tak nak tidur sampai pagi pun tak suka hati korang. Cikgu buka je lepas ni. Lepas ni korang nak chatting. Pukul 10 nanti cikgu buka ruangan ni, cikgu tak cikgu left saja. Korang nyembang lah dalam tu. Nak menyembang ni boleh, nak menyembang chatting pun boleh. Sekarang jangan main ruangan chatting tu. Tulis untuk yang nak bertanya je. Yang nak bertanya, nak bagi jawapan, dia malu nak buka mic, pakai ruangan chatting. Tapi kalau korang nak menyembang, macam mana cikgu nampak dia punya ni? Dia punya notification. Cikgu baca noti je. Naik noti macam tu je. Okey. Jadi luas trapezium ni formula dia. Kemudian kita cari luas segi 4 selari. Luas segi 4 selari. Ni. Luas segi 4 selari. Okey, luas segi 4 selari adalah tapak darab tinggi. Tapak dia berapa? 3. 6. Tapak dia berapa? 6. 3. Apa pula yang ni? Sorry. Tapak dia ialah yang ni. 3. Tinggi dia 3 juga. Betul. 3 darab 3 sama dengan 9 cm persegi. Jadi kita nak blorek, maknanya kita buang segi 4 selari tu. Jadi luas keseluruhan 27 tolak dengan 9 dapat 18 cm persegi. Macam tu. Okey. Yang ni. Trapezium. Luas penuh luas apa? Luas
Luas penuh. Luas penuh semua ni. Bentuk apa? Bentuk Bentuk apa ni? Empat. Trapezium. Trapezium. Tengok ada anak panah ke ni? Salah. Ini dengan ni selari. Jadi trapezium. Tolak dengan yang tak berlorek ni. Yang tak berlorek ni bentuk apa? Bentuk trapezium juga. Bentuk apa? Trapezium. Trapezium juga sebab ada segi empat selari. Lari. Jadi kedua-dua trapezium. Trapezium besar tolak trapezium kecil. Jadi luas trapezium besar adalah 9 tambah 6 6. per 2 2. darab dengan 5. 5. Lima. Tolak Tolak 3 tambah tambah 6 6 per 2 darab darab 5. salah. Darab 4. Kenapa 4? Sebab dia tunjuk situ 1 cm. Kenapa 4? Darab. Kenapa 4? Sebab kat situ dia dah bagi tahu dah 4. Kat atas ni dia bagi tahu jarak daripada sini ke sini adalah 1 cm. 1 1 cm. Ni dia bagi keseluruhan ini adalah 5 cm. 5 cm. Jadi bila 5 cm tolak dengan 1 cm, jadi kita dapat tinggi kat sini adalah 4 cm. 4 cm. Jadi 4 cm. Jadi bila dapat 4 cm itulah kita ganti kat sini. Okey, tekan kalkulator ini dapat berapa? 15 per 2 darab 5 tolak 9 per 2 darab dengan darab 4. 4. Okey, yang pertama dapat berapa tu? Come on guys. Yang pertama dapat berapa tu? Dapat 75 bagi 2. Berapa tu? 15 per 2 darab 5. Sekejap. 70 ialah 35 35 Oh, lamanya menekan kalkulator. 37.5. 37.5. Yang kedua tu dapat apa? Yes, dapat congak. 9 darab 4 ialah 18, 36. 27 apa? Berapa? 17. 13 cm. 18. 18. Okey, tolak dapat apa? Apa itu? Tolak dapat apa? Tu. Tolak dapat 19.5. 19.5 cm per segi. Dah selesai. Okey. Ada berapa soalan ni? 1, 2, 3. Ada 3 soalan. Okey, sempat habis ni. 3 soalan. Okey. 3 soalan lagi cepat. 20 minit 3 soalan. Okey, nak cari luas segi 4 sama PQRS. Macam mana cari luas segi 4 sama ni? PQRS. Ni luas besar. Berapa? Akan jadi 6.2 darab 6. dengan 6.2. 6.2 darab 6.2. 2 Betul. 6.2 darab 6.2 sama dengan kedua akan kalkulator. Oh, kalkulator pun tak ada. Tak ada. Abang ambil. Beratlah. 38. Belajar benda dah ada kalkulator. Aku ajar mak 38.44. 44 cm persegi. Okey, macam mana dapat 6.2? Cerita dia. Sebab kan dia ada kat bawah tu 3.1 untuk AB. Okey. Darab 2. Darat 2 yang mana? Dah 2 yang 3.1 cm tu. Kenapa darat 2? Kenapa darat 2? Sebab ada Kerana dia Sebab adalah ada 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 apa?
Tanda yang sama. Ada sama. Ada tanda. Ada tanda. Dia ada talik satu ni. Ni. Tanda calik satu. Tanda calik satu sini ke sini adalah 3.1. Sini ke sini adalah 3. 3.1 juga. Jadi 3.1 darab 2 dapat 6.2. Sama dengan panjang ni pula. Lebar dia. Benda yang sama. Jadi 3.1 darab 2 dapat 6.2 juga. Jadi panjang darab lebar, panjang 6.2, darab lebar 6.2 dapatlah 38.44. Okey, habis cerita pertama. Okey, macam mana kita nak selesaikan yang kedua pula ni? Abang tolong charge basikal bang. Okey. Tengok Tolong charge basikal. Diberi tengah luas kawasan yang berwarna ialah 19.22 cm persegi. Cari luas segi 4 sama TUVW. TUVW. Kita colourkan sikit ni. Luas yang hijau ni. Macam nak cari luas yang hijau ni? Macam nak cari luas hijau? Darab. Mengarut. Tak payah darab. Nak cari hijau. Nak cari hijau. 38.44 bagi 2. Salah. Sekejap. 3.1 cm darab 3.1 cm. Salah. Cikgu. 62 tu. 31 campur 31 bagi 2 kan? Salah. 6.2 bagi 2. Sekejap. Salah. Itu dah selari. So, Ni. Baca ni. Ni maklumat ni. luar yang berwarna hijau ialah 19 19 19. Siapa 19.22 penjuru? ni yang mana? Siapa penjuru? Mana ada kaitan penjuru tu? Warna hijau tu ialah 19.22. Bukan warna hijau. Luas dia kawasan punya yang hijau tu semua, kan colour. semua dia ke cikgu 9.22 bagi 2. Bukan. Bagi 4. Bukan. Saya bahagi 3.1. Ngarut. Go. Ha. 38.44 tolak 19.22. Ya. Point. Betul. Itu baru betul. Tolak. Lepas tu bagi 2. Tak payah bagi 2 dah. Tak perlu. Tak payah. Ni. Ni korang cari ni luas mana ni? Ni yang korang cari luas apa? Ni luas apa korang cari ni? Segi 4 sama. Segi 4 sama. Yang mana? 38. Yang luar kan? Betul tak yang luar? Betul tak yang luar? Kan? Ni keseluruhan. Korang dah cari keseluruhan. Okey, korang dah cari keseluruhan. Soalan minta luas yang TUVW. TUVW maksudnya luas yang warna putih ni. Jadi kita tak nak yang mana? Kita tak nak yang luar. Kita tak nak yang berlorek, betul tak? Yang ada warna ni. Yang ada warna ni dah ada nilai ke belum? Dah. Dah, dia dah bagikan berapa? 19.22 cm persegi. Okey, maknanya ini dia dah bagi luas ni. Ni hasil tambah semua ni dia dah bagi dah kat tepi ni. Luas dia ni. Jadi nak cari yang putih ni maknanya keseluruhan tolak yang berwarna. Jadi yang berwarna keseluruhan kita dah cari ini keseluruhan. Ni luas keseluruhan. Ini luas seluruh rajah. Luas seluruh rajah 38.44. Jadi nak cari luas yang TUVW, luas TUVW adalah 38.44 tolak dengan 19.22.
2. Dapat apa? Dapat apa? 19.22. 19.22 sentimeter persegi. Okey. Cerita kedua pula, macam mana nak cari panjang TU? TU ialah 19.22 bahagi Mengarut. mengarut. Cikgu. Ha, Cikgu. ya. Punca kuasa 2. Satu. Ya, punca kuasa 2. Ni kan dah belajar dulu. Kan kita dah belajar. Kuasa. Kan kita dah belajar masa punca kuasa kan. Kalau punca kuasa 2, dia akan melibat segi 4 sama. Kalau punca kuasa 3, dia melibatkan apa? Segi 4. Segi 3. Mana Isi segi 3? Isi padu. Isi padu apa? Kubik. Isi padu Kubik. bukan kubik. Kubus. Kubus. Tu kubik tu kubus. Kuboid lah jadinya. Cube. Okey. Jadi ini kan kita tahu kalau kita sekarang kita tahu nilai, kita letak X. Ini pun jadi X. Jadi luas dia adalah X darab X. So X darab X sama dengan luas dia, kita dah tahu berapa? 19.22. So kita akan dapat X kuasa 2 sama dengan 19.22. Okey. Jadi kita nak X saja. Kita punca kuasa 2 kan dia. 19.22 punca kuasa 2 dia. Sama dengan 4.38. 4.38. 38. 19.22. 4 point. Kalau korang kalkulator dah dapat macam ni. 4.38406. Jadi kena ambil 2 tempat perpuluhan saja. Bundarkan sampai sini. Bundar. Bundar sampai sini. Tengok sebelah kanan. Sebelah kanan ni nombor miskin. Nombor miskin kita tambah kosong kat sini. Jadi 4.38. 4.38 sentimeter sahaja. Jangan ada persegi. Sebab dia panjang. Dia tak ada persegi, dia ada panjang saja. Selesai. Ada 2 lagi sempat ni. Laju sikit 2 soalan lagi. Okey, kita ada segi 4 sama. Segi 4 sama 2 biji dan segi 3 1. Okey, jadi kita nak luas seluruh rajah. Letak P. P tak boleh. P dah ada. Kita letak A, B, C. Okey, luas A dahulu. Luas A tambah luas B tambah luas C. Assalamualaikum. Luas A 5 darab 5. 5 darab 5. Luas B tambah luas B 3 darab 3 tambah luas C. Sini berapa? 3. Sini 3. Letak 3 sama dengan atas. 2. Okey, sama dengan atas. 3 darab 2. Yang ini pula berapa ini? 2. Macam mana dapat 2? 5 tolak 5 3. tolak 3. Betul. Ni panjang tu Afifah tutup mic. Macam-macam bunyi dah keluar tu. Yang menangis-nangis ada dah. Okey. Jadi panjang keseluruhan adalah 5. Tolak yang ni. Ini kita dah tahu 3. 5 tolak 3 dapat 2. So ini 2. Gantikan dia. 3 darab 2 per 2. Tekan kalkulator dapat apa semua?
Keluarkan kalkulator. Cepat lama tekan kereta pun. 25 30. tambah 9 tambah 3. Dapat apa? 37. 37 Tujuh. sentimeter persegi. Dah selesai. Okay, ngam. Cepat habis. Jom. Yang terakhir. Okey, yang terakhir. Diberi luas segitiga Y adalah 28.5. Itu luas seluruh rajah. Okey. Seluruh rajah ini kita adalah gabungan luas bentuk Y dengan bentuk X. Okey, jadi bentuk Y dia dah bagi. Luas Y adalah 28.5 cm persegi. Cuma, macam mana kita nak cari luas X? Apa yang kita tak ada di luas X tu? Apa yang kita tak ada? Dia punya tinggi. Tinggi. Macam mana nak cari tinggi dia? Cerita dia. Tinggi dia boleh cari menggunakan Ini tinggi. itu tinggi. 12. Pakai trapezium. Apa dia? 12. Trapezium. Bukan, tak boleh. Macam mana Bukan cari dalam luas? selari ke? Ha? Dalam garisan selari kan? Tak. Macam mana nak cari tinggi? Cari tinggi. 12 tolak 6. Menggunakan 12 tolak 6 salah. 12 tambah 6. Tak, 12 tambah 6 lagi. Kau mengarut. 12. Kau mengarut je bagi ni. Ni. 8.5 Oi. tolak 6. Ni. Pakai ni. Pakai luas Y. 28.5 tolak 6. Salah. Ni. Apa formula untuk mencari luas Y? Apa formula nak cari luas Y? 6 darab 6 darab 12. 28.5. tak. 6 darab 6 darab 6. 6 darab 6. Mari mana pula 6 darab 6-nya? 6 darab 28.5. Mana Darab 28-nya? Bukan Maghrifah. Cikgu kata macam mana nak cari luas Y? Y ni memang dia dah bagi. Tapi apakah formula untuk luas Y? 1/2. Tapak tambah tinggi per 6 Okey, dah. 12 berapa? tambah Tapak berapa? Tapak berapa? Tapak berapa? ialah 6. 6. Tinggi dia berapa? Ada tahu tinggi tak? Tak ada. Tak. Ada. Korang letaklah tinggi. Jadi 6 darab tinggi per 2 sama dengan 28.5. Jadi tujuan kita nak cari apa? Nak cari benda tu. Nak cari T tadi lah. Sebab apa kita cari T? 28.5 darab 2 Sebab- lepas tu Sebab Kan? nak tahu luas. Sebab apa kita nak cari T? Nak tahu luas. nak tahu dia segi punya empat. ketinggian. Nak cari ketinggian untuk cari luas segi X. 4 selari. Selari. So macam mana Saya kita nak tahu. selesaikan algebra ni? Itu kena darab. Kena darab dengan 2 lepas tu bahagi 6. Darab dengan 2 bahagi 6. Jadi 2 bawa pergi sini. Ya. So 6 T sama dengan 28.5 darab 2. 2 Dapat berapa tu? 2. Dapat 57. 9. Dapat 57. Ini 6T. Kalau T saja 57 bagi 6. 57 bagi 6 dapat apa? Dapat Dapat 9.5. 9.5 sentimeter. Meter persegi. Dan macam mana nak cari luas X? Boleh cari dah luas X. 12 darab 95. 12 darab 12 darab 9.5 dapat apa? Dapat Satu part. 1.4 sentimeter persegi. Adakah ni jawapan dia? Adakah ni jawapan dia? Tak. Dia nak cari luas keseluruhan. Jadi luas Suruh keseluruhan tambah. tambahkan dia 28.5 tambah 114. Dapat apa?
142.5 cm. 142.5 cm persegi. Selesai. Okay, habis bab ni. Jadi ada next akan masuk bab 11. Okay, bab 11 ini adalah bab set. Ni. Kita akan belajar bab set pula ni. Ni bab set. Bab set dia tak lama. Bab set sekejap je. 1 minggu habis ni. Dia Ya ke, panjang cikgu? tapi Ya 1 ke, minggu cikgu? boleh habis. Saya susahlah bab pengenalan set. Sebab banyak sangat set semester dia punya koordinat. Dia ada set semester, dia ada set dia ada macam-macam lah panggilnya. Okay, jadi kita akan tengok balik unsur, apa dia unsur, bilangan unsur, kesamaan set apa ni, tengok balik set semester. Last kali kita akan lukis bentuk dia. Ni gambar rajah van. Last kali kita akan tengok gambar rajah van. Apa berdia gambar rajah van. Jadi benda ni kita akan belajar untuk pada hari Ahad nanti, kita akan sambung hari Khamis pula. So insya-Allah hari 1 minggu boleh habis kot. 1 minggu boleh habis. Cikgu target bulan 8 habis semua bab. Bulan 8 habis semua bab, bulan 9 ulang kaji untuk UASA. Ada 1 bulan untuk ulang kaji. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Okey, terima kasih kelas. Cikgu, bye. Terima kasih. Terima kasih. Jana. Jana. Bye, cikgu. Bye. Kumpul.